ICQS Bukit apa ni, Bukit Berapit, Pangkalan Hulu, Perak, Darul Rizwan. Berasal dari perkataan betung iaitu buluh, kini dikenali sebagai Betung. Adalah bandar paling selatan di wilayah Yala, Thailand. Terletak tak jauh dari sepadan Malaysia Thailand iaitu berhampiran Pangkalan Hulu, Perak. Dengan iklimnya yang sejuk, lembahnya yang hijau dan fenomena lautan kabus, menjadi destinasi percutian hujung minggu yang popular bagi pelancong Malaysia yang mencari keenakan makanan serta keindahan alam semula jadinya. Jadi, jom. Kali ini kita ke Betung, Thailand. Okay, kita dah masuk sepadan. Kita dah lepas sempadan lah. So kita mau ala ke Betung. Lagi 7.2 km je. Jom. Lebih kurang 15 minit. Masuk dalam ni, jalan dia tenang. Seolah-olah kita je masa siang. Kita je masa siang. Dia tak macam belah sana Bukit Raya Hitam kan. Raya Hitam tu kadang-kadang nak masuk. Akhirnya kami tiba di Pekan Betung. Lemak Betung ni senang je. Kalau kita dah nampak menara jam ni, bermakna kita dah berada betul-betul di Pekan Betung. Okay, kita check in dulu dekat hotel ni sebelum kita cari tempat-tempat apa yang best yang ada kat Betung ni. Dia 01 208 sini kesian dah kena tiket. Pergi bang, pergi. Okay, sampai bilik kita. Aduh, 210 bilik kita. Dekat siang tak pernah mengecewakan. Bilik mesti luas ni. Dia mesti luas, selesa. Tadi kita datang sunyi je. Dia macam nak malam kan. Dia mula macam bunyi. Dia orang dah bunyi macam nak enjoy je kan. Dah bunyi muzik lah. Selesai je kami letak barang-barang semua di hotel, kami terus keluar untuk melihat sendiri bagaimana suasana petang di Pekan Betung ni. Memandangkan perut dah lapar, jadi apa yang kami cari adalah makanan-makanan yang menarik.
Jom. Kita Kedah, kita pun tak tahu nak ke mana ni. Jadi kita melintas. Ya, nasi kaumo. Gila ke. Dia nak pilak ni, Mas. Nasi nak berapa? 2. Ini apa? Isi ayam. Itu isi ayam. Atas itu dah menari atas itu. Oh tu je. Kita bawa bekalan makan kat hotel. Kita beli makanan banyak, kita bawa balik hotel. Buka dengan meh. Tak tahu. Hah? Apa ni? 3. Apa nama dia? Ada isi dalam, ada isi ubi keradi, isi kacang hitam, biasa. Ubi. Biasa tu dia Kosong maknanya dia pulut saja. Oh, pulut. Pulut lah, bukan santan lah. Pulut. Dalam isi ubi keladi. ambil Ambil biasa. lah. Satu kacang hitam, satu keradi. Satu tadi, satu kacang Satu-satu hitam. tu je. Ya, okey. Adik. Menaik kopi. Kita jumpa petai baru lepas kena kupas. Siap kupas lah. 100 baht lah. Ni. 100 baht. Okay, thank you. Cantik tu. Jom. Kita ronda malam pula. Tadi kita datang siang, dia lain, dia macam sunyi je. Malam dia ramai. Wow, Malaysia. Dari jagung, avocado, ni avocado, tebu, air tebu ya, air tebu, avocado ni, air jagung ada, Doyan Belanda.
Ni apa? Sirup. Mangga gami betung. Yang rasa dulu tak nak rasa dulu nak. Oh ni ah. Nak ambil rasa yang ni kering jeruk. Kita ambil air tebu, juga Belanda dengan avocado. RM150. 100. Okay, thank you. Oh, niไปด้วย Yeah. เดี๋ยวลืมเรา Thank you. thank you Aduh, Makan dah tadi. Ya, pakai dah ni yang ni. Yang ni dah potong ini. Narak nak. Kasih. Yang ni sedap. Jeruk ni dia rangu-rangu. Kasih. Mangga gami betung. Ya, Mangga gami betung. tapi kalau mangga Nanti ni tak habis-habis kopi ni petai. ni pulau. Petai dia. Pulau lah kau tua. Pulau lah kau tua. Kita beli tadi sepaket je ni. Pulau. Tak habis kopi kita daripada siang sampai ke malam. Kopi je. Ada set leo ah. Pulau leo set leo. Pulau leo set leo. Ni apa ni? Apa? Ikan sama dengan RM1.7 3.20. Apa? Burger. Kasih bang. Benar? Burger.ครับอ๋อจริงครับ So malam lagi meriah. Jom. adik duit sendiri dia bagi banyak sama mak bagi dia 50 pak Ni apa? Lemon betung. Oh. Rai lemon, dia bubur madu. Lemon bubur madu. Oh. Ni dijual 20 baht eh. Honeycomb eh. ไปรอกับใครก็ไม่รู้ Sedap madu tu. Mau Ni nak kecil. juga. Ni kecil. Mau nak madu. Yang besar. Ni yang besar ni. Kita nak beli ni tadi tak ada orang. Betul tak ada orang? Betul tak? Tak ada. Kita jalan ke balik tu lah. Tak ada orang. Siang tadi kita dah lalu kat sini. Tapi tak semeriah ni. Malam lagi meriah. Ni apa ni? Sontam. Yang udah apa? Yang udah apa? Sontam. Oh tu dia sontam.ขายกับแม่ Kita pergi Seleban tak, Ma? Seleban kat Malaysia ada Seleban. Sini pun ada Seleban. Banyak. Tadi kita dah makan nasi, kita order roti pula. Dia ada apa? banana Banana egg. banana egg one set Banana egg one set aja. Oh, gimana? ขึ้นมาเลยคืออะไรเราขายทิ้งหมดเลย Dia lah. Sorry ya. Kue niธรรมดา1เสร็จเป็นลงนะครับ ขอบคุณนะคะไข่1ธรรมดา2นะใส่นมแสนดานะคะ หวาน Oh, dia Abu Milu pula.
Dah ambil 4. Tu. Tawin tip ah. Tu. Ini ada 6 juga. Kira ambil lagi 2. Apa dong apa? Dong Three. dong lemon ni. 4 dah. Ya. Saya lagi dah. Oh, fresh honeycomb. Ya. 4. Oh, Ayah, ayah. apa? Okey. Ada sendiri yang punya. Sapun. Spoon. Oh, egg tip ah. So kita beli lagi ni air oren Okey. dengan air rosel. Kami rosel bunga terang lemon. Jaga teratai. Oh. Kat sini habis. Oh, habis. Ni banyak. Okey. Terima kasih. Sama. Okay. Panas. Rumput banyak. Oh. Tak lah. Lihat mah. Apa yang RM6? Pak tunggu tu. Pak tongkol tu RM6. 6 biji RM1. Wah. 6 10 baht. Jadi ambil 18 detik. Oh ni. Apa nama dia? Pulut macam pulut dengan mangga kan? Pulut mangga ataupun dengan nangkuk. How Lepas much? tu 30 baht. 30 baht. Ni makan dengan ni. Tak apa nama dia, tak faham. Ni orang panggil apa? Buat you apa? Tapi vlog. Okay, thank you. Kapi vlog. Tu lah nama dia. Keluar. Jom. Pagi kat Betong. Dia berkabus. Betong digelar bandar berkabus kerana ia dikelilingi oleh pergunungan dan terkenal dengan cuaca sejuk. Jadi, hari kedua dengan pagi yang sejuk ni, kita cari makan sebelum kita sambung terus ke tempat-tempat menarik yang ada di sini. Hampir setengah jam kita pusing, kita nampak tempat ni. Jom kita tengok. Pagi ni kami sarapan di Keruakak Restoran, salah satu restoran yang menjadi pilihan orang Malaysia jika berkunjung ke sini. Dia juga tu kan, ada. Tengok ke depan lah, goreng-goreng belum lagi. Tengok sini ya, ada apa? Warna pink memang dia. Sup ya kok? Ada? YY sejuk. Apa nak? Ni apa ni, pau? Ini apa, pau? Oh, ni pau.
Nasi komok tu lah. Peanut ayam ni. Ayam yang ni lah. Kolot. Boleh. Baru buat. Oh, Kau tak apa? Muak le tak apa? Tekak. Tu dia. Ada bihun pink tau. Oh, air bergaga. Banyak orang cakap di sini minum air bergaga. Air bergaga bagus lah. Ambil untuk minum. Saya nak order air. Kalau nak ambil Apa? boleh pakai Ambil. air, boleh lah. Mana jadi kan nak tempat lain takut tak jumpa air bergaga pula kan. Merku orang je. Maruku. Okey. Jom. Ya tu. Aku nak layan. Nasi lemak. Nasi komok. Lain tempat lain rasa. Selesai je makan, kami terus bergerak ke satu lokasi yang gemar dikunjungi orang Malaysia, iaitu Kasong for Sale. Bila sampai di sini, baru aku tahu kenapa viral sangat tempat ni. Rupa-rupanya kat sini ada jual macam-macam produk Thailand. Ada banyak snack-snack menarik, coklat, biskut, jajan, mainan yang dijual pada harga yang sangat murah. Kalau masuk sini, memang susahlah korang nak keluar dengan tangan kosong. Semua makan jual kuih. Jom soalan ni tengok apa dia. Barang ni lah, barang berniaga kan. Kalau barang mainan kan, semua dibuat dia spek. Barang berniaga. Kalau kita nak beli bawa balik, boleh ambil kat sini. Macam ada ni yang tembak-tembak ni ke langit ni yang menyala ni. Ni apa? Macam ada. Gunung pun macam ni kak. Ni payung terjun, Kirin. Payung terjun. Ni payung terjun. Balik nanti dia turun buka payung terjun. Kirin. Ni belum besar. Ni. Aras. Tengok belum besar. Ni kalau tiup tak tahu besar mana ni mak. Tengok besar. Anak ni juga. Ni kalau tiup besar ni belum ni. Push no. 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 Ambil ada share. Kita ambil lah ni belum besar ni kita ambil. I nak ambil banyak ke? I nak ambil dua ke? Apa ni bread roller ni? Oh gula. Gasing. Gasing. Buat lagi guli. Itu guli. Guli besar. Guli susu.
Longan tu, bagi longan. Yang ni memang sedap. Ini apa ni? Kelapa. Kelapa kita pernah beli. Ini apa? Tak tahu lah. Makisa. Oh, makisa. Ni blueberry tu. Apa? Apple, bukan? Budina. Oh ni Budina. Budina. Beli Longan lah. Longan tak ada. So kalau kau nak ni, aku dah sediakan link kat bawah. Ni hotel dia ada jam. Ni sedap. Ni dah. Ini sedap ni. Oh ini mesti sedap ni. Ni mesti menarik. Oh. Cuma leh dia dah tak tulis leh lah. Tak siam. Dia tulis liau. Macam-macam jenis pupuk ada kat sini. Kebanyakan kita tak biasa nampak. Monkey King ni halal tak? Kita tengok ke halal ke tak halal kan? Ni Maggi Mama ya, Maggi Mama Maggi Mama patutlah ramai masuk dalam ni. Harga dia memang lagi murah daripada kita sana. Lagi murah daripada kita. Yang kemas pun dia jual tu. Coin. Chocolate coin. Spiderman tu. Ada kalau pakai ni Pak Long lagi buli dah. Lagi ada Spiderman lah. Cappuccino. Macam mana dah? Ada asal Wigi anggap radio. Lepas tu Boza adik datang. Ya. Tuan pakut tu yuk. Kenapa brother? Bek. Kita makan dari kampung Jombang ni. Sebelah lah Cosme Store. Jom kita masuk tengok. 1, 2, 3. Setelah berehat seketika di hotel, kami keluar semula meneruskan perjalanan menuju ke Winter Flora Garden, salah satu tarikan yang cukup popular di Betong. Walaupun jalannya berbukit dan berliku, setiap selekoh menyajikan pemandangan alam yang sangat cantik. Tak sabar rasanya nak tengok sendiri taman bunga yang dikatakan boleh membuatkan kita terasa seperti berada di negara beriklim sejuk.
Laluan di sini agak berliku dan mendaki, tetapi pemandangan di sepanjang jalan memang cukup menenangkan. Sepanjang perjalanan kita boleh nampak dia punya ladang durian dia. Tu pokok kecil-kecil tu pokok durian tu punya. Tapi walaupun kecil pokok dia, tapi buah dia besar-besar. Selepas perjalanan yang mendamaikan, akhirnya kami tiba di Winter Flora Garden. Dalam jalanan masuk, kami disambut dengan hamparan bunga yang berwarna-warni berlatar belakangkan bukit yang menghijau. Udara yang sejuk dan segar menjadikan suasana di sini terasa nyaman. Tak heranlah, taman ni menjadi antara lokasi wajib dikunjungi apabila berada di Betung. Banyak tanam rumah cantik. Betul itu pula besar buat dia. Oh, tu dia. Oh, tu dia ikan. Kita lepas main bagi. Suasana dia macam bukan ni, macam Jepun lah. Kita tengok ni. Yang kali kita sewa sini kan. Ni dah sewa hotel tu. Duduk ni. Jalan kaki je tu. Double Dragon Garden. Double Dragon Garden. Let's go. Harimau. Kita habis, kita pergi. Itu nanti dia ambil pula. Harimau. Tak usah ke sana. Nanti kan? Oh. Oh, tu dia. Oh. Oh. Segarnya. Oh. Sejuk lah. Oh, makna kan? Orang yang betul-betul dia nak healing lah. Dia boleh sewa bilik sini, tidur sini. Dia cuma jauh pada bandar. Nak beli makan, nak pergi beli makan pun jauh lah kan. Buat stok makan yang siap-siap boleh. Ni taman bawah pula. Tengok ke sini. Cantik. Dia macam nampak macam kat negara China pula sana tu kan. China atau Vietnam. China ke Vietnam macam tu lah. Datang dia pula. Tu lah.
Mungkin tengah hari pun dia tak panas sebab ada benda ni. Dia macam nak bagi sejuk lah mak Ni udara. Sejuk. Biasa pada macam tu kan. Lain-lain kali dia jadi macam koci ni kan. Macam koci lah. Monyet. Macam anak Ain ke ayam. Kalau ada tak mau turun kereta. Dia okey lah. Tak. Jom kita lagi. Mesti saja masuk lagi. Yang cantik ada. Sama meriah lagi. Kita semua daripada Malaysia. 不要，我做了，我做了，我做了。哎呦哎呦。 Dalam perjalanan balik, sekali lagi kami sempat menikmati keindahan pemandangan suasana kampung di sini. Memandangkan hari sudah mulai gelap, kami memilih untuk singgah makan malam di Lace Cafe, antara kafe yang popular di sini. Menu di sini memang kena dengan cita rasa kami sekeluarga. Jadi, kami makan dulu sebelum kami teruskan perjalanan untuk melihat tempat-tempat tarikan yang ada di Betong pada waktu malam. Okey, jom naik. Oh, kita naik atas. Klasik dia bangunan ni.
Oh, ni habis. Habis semua. Habis. Sikit lagi. Hah? Bawah tu apa cendol? Ya, ya. Tu dia Betong Mongkoli Tunnel. Oh, cantik lah. Oh, tu dia. Sikit. Jom, jom. Salah satu tempat yang menjadi tarikan pada waktu malam adalah di Terowong Mongkoli. Cahaya lampu biru di dalam terowong ini membuatkan korang takkan lepaskan peluang untuk bergambar di sini. Kita pergi kat ayam tak ada orang. Jom. Oh, motor. Ha, jom. Jom. Dan tak jauh dari terowong ini pula terdapat binaan patung ayam betong yang merupakan simbol kebanggaan penduduk tempatan kerana ayam betong sememangnya berasal dari daerah ini dan menjadi identiti utama bandar Betong. Tak boleh. Mana ada orang banyak ayam tu? Jom ayam besar. Ni ayam ni besar. Oi, besarnya ayam ni. Jomlah. Jaga takut dia berak. Hari berikutnya, gelap-gelap lagi kami dah keluar menuju ke lokasi yang paling wajib dilawati kalau bercuti ke Betong, iaitu Air Wing Skywalk. Terletak sekitar 32 km dari pusat bandar Betong. Perjalanan mengambil masa kira-kira 40 minit pemanduan. Sebaik-baiknya kalau nak datang ke sini, kita kena sampai seawal 5.30 pagi hingga 6 pagi. Kalau tak nak terlepas pemandangan matahari terbit bersama gumpalan awan.
Kereta kita hanya dibenarkan parking di kawasan tempat letak kereta pertengahan bukit. Seterusnya kita kena naik pengangkutan komuniti tempatan seperti teksi, motosikal atau sontio untuk sampai ke pintu masuk Airwing Skywalk. Okey, akhirnya kita dah sampai kat tempat parking dia. Kereta kita boleh sampai setakat ni saja. Lebihnya kita kena naik motor ataupun tuk-tuk untuk naik ke atas sana. Kita cari bekal sikit, ada apa jual kat sini sebelum kita naik atas. Ada nasi lemak lah sini. Nasi lemak. Satu berapa? Ha? Satu lemak berapa? Nasi lemak telur mata lah 50 baht. Kalau nasi lemak ayam goreng 60 baht. Ada diorang tu. Ada star. Okay, sampailah. Wah, kita nak naik atas tu. Wah, Karin. Pin. Naik atas ni. Naik atas ni. So, sebelum kita naik, kita nak masuk, kita kena beli tiket tu. So, awal pagi ni dah ramai orang. Maknanya diorang keluar sama-sama macam kita kat keluar gelap-gelap ni. Stokin dia. Stokin dia? Cover kasut. So kita tak boleh pakai kasut kita kan? Yelah Sebab kita pijak atas kaca. Jadi kita kena beli benda ni. takut. Oh, kat sini kita dah kena tukar. Kita kena sarung tak? Jom. Kaki kita semua dah jadi hijau. Kaki katak. Jom. Let's go. Boleh beratur dan naik tangga lah. Ya. Tebal. Hah? Kita naik atas tu. Kita sampai atas ni. Nari. Ui, atas tu dia lagi. Atas dia tinggi lah. Best lah. Ramai betul. Kita berada lebih tinggi daripada awan. Kita ada atas pada awan lagi. Jadi banyak.
Aras, orang tengok pemandangan sana. Sana ke pemandangan? Sana. Ha, tu pemandangan sana. Sebab apa dia orang gayat? Sebab ni bawah ni kaca ni. Ha, tu. Okey, suai. Ini gaya juga. Sebab bawah ni kaca. Sebab tu dia orang gayat. Tengok kamera tu. Okey, tu aku buka sekarang. Lepas tu dia goyang tau. Dia goyang kan? Goyang. Sebab dia ikat kabel. Macam nak jatuh. Tu. Tapi hari ni okey. Dia okey juga. Oh. Kat sana kita rasa kita terbang. Betul kan? Oh, atas ni sejuk. Kat atas sejuk ni lah. Kenapa dekat atas ni lebih sejuk? Tu naik tangga. Tadi kita kat bawah tu. Tadi kita kat bawah tu kan. Ni kita dekat yang paling atas sekali. Dekat paling atas sekali. Betul ni belah ni pula. Oh ni. Ada. Itu bukan tempat bergambar, itu tempat basuh tangan. Orang salah guna. Air dia sejuk. Sejuk air dia. Sejuk. Rasa? Sejuk ai. Betul sejuk. Bye bye. Jadi sampai di sini saja perkongsian kami sekeluarga untuk kali ini. Jangan lupa like, share dan komen. Jika ada sebarang pertanyaan boleh kemukakan di bahagian komen. Pada yang dah subscribe, terima kasih aku ucapkan. Pada yang belum, jangan lupa subscribe untuk tidak terlepas sebarang perkongsian kami dalam video yang akan datang. Terima kasih juga aku ucapkan pada semua yang support channel ni, yang membeli item-item yang aku kongsikan sebelum ni. Dan pada yang nak support aku supaya aku dapat teruskan perkongsian yang lebih menarik, korang boleh klik item-item yang aku kongsikan di ruangan description. Tak beli pun tak apa, tapi kalau korang beli apa-apa walaupun selain item tersenarai, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan. Sebab tak banyak sikit korang dah menyumbang kepada channel ni untuk aku terus berkarya dan berkongsi dalam video-video yang akan datang. Aku doakan korang semua dimurahkan rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum. Lemak ada, mi goreng, nasi komok, bulat ayam. RM2 duit dia. Murah gila. Yang itu pun lah, murah. Rasa padu. Rasa sedap lah tu. Rasa padu. Macam nasi lemak Malaysia, nama nasi lemak tak lemak langsung. Ni sambal dia sedap. Sambal baik. Sambal macam orang dulu-dulu buat. Macam bilir rangup semua. RM2 je. Bawah betul ni. Dengan sporim dia.
Oh, ni anak siapa ni tinggal ni? Dengan teropong ni. Dengan muka muncul. Ish. Let's go. Dia kembali. Hari cahaya di lorong sunyi penuh tanda tanya. Ampuni aku yang sering terluka. Dalam rahmat-Mu aku berharap jua. Langkahku perlahan mencari. Okay, settle jom. Kita nak masuk, nak pergi Betong. Kita nak pergi Betong. Betul tempat pilih. Mana ada Betong Waterpark Pening. Kita bukan kat Pening, kita kat Siam, okey. Kita nak masuk Siam ni, bukan Pening. Ini siap.